Pengurusan sumber manusia ataupun kita panggil Human Resource Management, HRM, dia perlu buat apa untuk galakkan pekerja menyumbangkan idea supaya dapat hasilkan produk yang diterima pelanggan? Adakah sumber manusia perlu memberi insentif? Insentif tu contohnya company bagi duit ataupun bagi barang kepada pekerja supaya pekerja tu lebih bersemangat untuk bekerja, supaya pekerja jadi lebih kuat untuk bekerja. Yang itu sebenarnya tak ada kaitan pun dengan idea. Kurang sesuai. So A tu salah. Okey, tengok B pula. Menggalakkan kreativiti. Yes. Jawapan dia adalah B. Sumber manusia dia perlu galakkan pekerja dia untuk jadi lebih kreatif. Barulah pekerja boleh sumbangkan idea. Bila company dia bagi kita task untuk siapkan, kita kena jadi lebih kreatif. Macam mana kita nak siapkan task tu dengan baik, dengan cemerlang. Kita sebagai pekerja ni kita ada idea, tapi bila kita suarakan dekat sumber manusia, dia tak nak terima. Dia tak nak terima idea kita. So itu akan menyebabkan pekerja jadi tak kreatif. Pekerja tak boleh nak bagi idea. So, sumber manusia dia kena bagi kelonggaran. Dia kena bagi kelonggaran kepada pekerja tu untuk sumbangkan idea supaya pekerja tu dapat mengembangkan kreativiti dia. Tak bolehlah kita rasa kita je betul lah. Bila kita ada company, kita kena bagi kelonggaran kepada pekerja. Okey, kalau pekerja ada idea yang bernas, kita bagi peluang dekat dia untuk realisasikan idea tu. Mana tahu idea dia lebih bagus daripada kita kan. Daripada situ kita akan dapat outcome yang wow.